Pendekatan Pep kali ni lebih kurang sama macam lawan dengan Bournemouth. Winger masuk ke tengah untuk overload dan penuhkan double pivot Liverpool. Kedua-dua fullback City, Matheus Nunes dan juga Nico O'Reilly lah yang akan jadi weak holder, the one yang akan jaga kelebaran padang. Contohnya dalam gambar ni, Nico Gonzalez dan juga Bernardo Silva masa ni dia turun ke barisan belakang untuk overload first line Liverpool. Szoboszlai masa tu dia akan jump untuk marking salah seorang. Bila Szoboszlai jump ke depan, Foden dan Doku ni dia akan berada dalam situasi 2v1 dengan Gravenberch. Sebabnya Szoboszlai dah jump ke depan. Masalah pula bila Szoboszlai jump ke depan ni, pass attempt daripada City tu masih lagi berlaku, mampu lagi bypass Szoboszlai. Sebab masalahnya Szoboszlai sendiri tak pasti, not too sure sama ada nak ambil Foden di bahagian belakang ni ataupun naik tekan berfungsi dengan Ekitike as a front two. So pressure terbaik dalam tim Liverpool pun boleh hilang arah disebabkan kalah jumlah di bahagian tengah tu. Barisan depan tak payah dah kata lah, Ekitike, Salah, Wirtz ni memang betul-betul pasif lah, yang menjadikan Szoboszlai betul-betul frust. So rasanya throughout the match berlaku conundrum, satu teka-teki yang Arne Slot memang tak boleh selesaikan lah. Sebab bukan saja Foden yang selesa berada di antara garisan, Cherki, Doku, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, boleh kata semua player ni comfortable being on the line. Dan itu menjadikan double pivot Liverpool, Gravenberch dan juga Maka akan sentiasa kalah jumlah di bahagian tengah tu. Contohnya bila Bradley pula nak tolong marking Doku di bahagian tengah, nanti Nico O'Reilly pula yang jadi kosong untuk overlap. Sebab tu aku kurang percaya dan kurang bersetuju dengan alasan yang pemain-pemain ni tak cukup passion and desire. Mereka ni tak cukup willingness untuk menang di atas padang tu. Sebab daripada awal lagi ada kecacatan taktikal. Aku kategorikan kecacatan taktikal. Nampak Liverpool ni memang tak ready pun masuk ke dalam padang tu. Umpama macam City masuk ke padang pakai pistol, Liverpool probably bawa kerih saja.